Pernahkah anda rasa seolah-olah hidup sedang berantakan? Setiap sudut yang anda pandang penuh dengan huru-hara, cabaran dan ketidakpastian. Anda mungkin sedang berdepan dengan masalah kewangan yang meruncing, perhubungan yang retak, atau rasa kekosongan yang tidak dapat dijelaskan. Anda berdoa, anda berusaha, tetapi seolah-olah dinding di hadapan anda semakin tinggi dan tebal. Rasanya seperti alam semesta sedang menguji anda, atau mungkin menghukum anda. Perasaan ini, perasaan terperangkap dalam ribut yang tidak berkesudahan, adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Ramai yang mengalaminya dan ramai yang tersungkur di dalamnya percaya bahawa inilah takdir mereka. Mereka mula menerima naratif bahawa hidup ini memang sukar dan keajaiban hanya untuk orang lain. Tetapi, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa kekacauan ini, ribut yang sedang anda harungi ini, bukanlah penamatnya? Bagaimana jika ia sebenarnya adalah permulaan kepada sesuatu yang luar biasa? Bagaimana jika semua kesakitan dan keperitan ini adalah proses penyusunan semula yang diperlukan sebelum satu keajaiban besar berlaku dalam hidup anda? Ini bukan sekadar pemikiran positif yang kosong. Ini adalah satu perspektif yang berakar umbi dalam pemahaman mendalam tentang bagaimana realiti berfungsi disokong oleh prinsip fizik kuantum dan kebijaksanaan kuno. Konsep utamanya ialah sebelum anda dapat menerima sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik, asas dalaman anda perlu dibina semula. Tanah yang lama perlu digemburkan, struktur yang rapuh perlu dirobohkan supaya satu fondasi yang kukuh dapat dibina. Kekacauan yang anda alami adalah proses perobohan dan penggemburan itu. Ia adalah tanda bahawa ruang sedang dicipta untuk sesuatu yang baru. Ia adalah tanda bahawa tenaga anda sedang diselaraskan semula untuk satu frekuensi yang lebih tinggi. Frekuensi di mana keajaiban yang anda impikan wujud. Jadi, jika anda sedang berada di tengah-tengah ribut, tarik nafas dalam-dalam. Anda mungkin berada di ambang satu kejayaan yang paling hebat dalam hidup anda. Penyelesaian kepada keadaan ini bukanlah dengan melawan ribut itu. Bukan dengan cuba mengawal setiap titisan hujan atau setiap tiupan angin. Penyelesaiannya adalah dengan mengubah cara anda melihat ribut itu sendiri. Anda perlu mula melihatnya bukan sebagai halangan tetapi sebagai satu proses penyucian. Ini adalah anjakan perspektif yang paling fundamental. Daripada bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Anda mula bertanya, apakah yang cuba diajarkan oleh situasi ini kepada saya? Atau bagaimana situasi ini sedang mempersiapkan saya untuk sesuatu yang lebih baik? Apabila anda menukar soalan, anda menukar frekuensi tenaga anda. Anda beralih dari tenaga mangsa kepada tenaga pencipta. Bagaimanakah ia berfungsi? Segala-galanya di alam semesta ini, termasuk diri anda, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Fikiran anda, emosi anda, kepercayaan anda, semuanya mempunyai getaran. Apabila anda berada dalam keadaan takut, risau atau marah, anda bergetar pada frekuensi yang rendah. Pada frekuensi ini, anda secara semula jadi akan menarik lebih banyak situasi yang sepadan dengan getaran rendah itu. Ini adalah hukum resonans, satu prinsip asas dalam fizik. Sebaliknya, keajaiban, keberkatan, kegembiraan dan kelimpahan wujud pada frekuensi yang lebih tinggi. Anda tidak boleh mengalami realiti frekuensi tinggi jika tenaga pribadi anda terperangkap pada frekuensi rendah. Jadi, kekacauan yang berlaku itu sebenarnya adalah satu mekanisme alam semesta untuk menggoncang dan melepaskan tenaga-tenaga lama yang berfrekuensi rendah yang terperangkap dalam diri anda. Segala trauma masa lalu, kepercayaan yang membatasi dan emosi yang terpendam perlu dinaikkan ke permukaan untuk dibersihkan. Proses ini sememangnya tidak selesa. Ia menyakitkan.
Tetapi ia adalah perlu untuk membolehkan frekuensi anda meningkat dan sepadan dengan realiti yang anda inginkan. Anda sedang melalui satu proses penentukuran semula energetik. Namun, mengapa begitu sukar untuk melepaskan corak lama dan kekal dalam frekuensi rendah? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, iaitu minda separa sedar. Ahli neurosains seperti Dr. Bruce Lipton telah menunjukkan bahawa sekitar 95% daripada kehidupan seharian kita dikawal bukan oleh fikiran sedar kita, tetapi oleh program-program yang berjalan secara automatik dalam minda separa sedar. Program-program ini terbentuk sejak zaman kanak-kanak, berdasarkan pengalaman, pemerhatian dan terutamanya memori emosi yang kuat. Jika anda membesar dengan kepercayaan bahawa wang itu susah dicari, atau anda tidak cukup baik, ataupun perhubungan selalunya berakhir dengan kekecewaan, kepercayaan-kepercayaan ini menjadi identiti anda. Ia menjadi sebahagian daripada diri anda pada tahap selular. Jadi, apabila anda secara sedar memutuskan untuk berubah, untuk menarik kelimpahan atau kasih sayang, anda sedang menggunakan 5% minda sedar anda untuk melawan 95% program automatik yang telah berjalan seumur hidup anda. Minda separa sedar anda yang tugas utamanya adalah untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan keadaan yang biasa, akan melihat perubahan ini sebagai satu ancaman. Ia akan melakukan apa sahaja untuk menarik anda kembali kepada identiti lama. Inilah sebabnya mengapa anda mungkin mengalami sabotaj diri. Anda mendapat peluang pekerjaan yang hebat, tetapi tiba-tiba anda jatuh sakit. Anda bertemu dengan seseorang yang baik, tetapi anda mula mencari kesalahan untuk menolaknya. Kekacauan luaran yang anda lihat selalunya adalah cerminan kepada peperangan dalaman antara kehendak sedar anda untuk berubah dan penentangan separa sedar anda untuk kekal sama. Anda tidak boleh mencipta masa depan yang baru sambil berpegang pada emosi dan identiti dari masa lalu. Inilah cabaran terbesar dalam transformasi pribadi, iaitu untuk menjadi lebih besar daripada program bawah sedar anda. Langkah praktikal pertama untuk memulakan anjakan ini adalah dengan menjadi seorang pemerhati yang sedar. Ini bukan tentang memaksa fikiran anda untuk menjadi positif. Itu selalunya tidak berkesan dan hanya menekan emosi negatif lebih dalam. Sebaliknya, ia adalah tentang melangkah ke belakang dan memerhatikan fikiran dan emosi anda tanpa menghakiminya. Di sinilah prinsip fizik kuantum yang dikenali sebagai kesan pemerhati atau the observer effect menjadi sangat relevan. Dalam eksperimen DWE celah yang terkenal, para saintis mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terbatas apabila ia tidak diperhatikan. Tetapi saat ia diperhatikan, ia runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Kesedaran si pemerhati mempengaruhi realiti. Anda boleh mengaplikasikan prinsip ini dalam hidup anda. Fikiran dan emosi negatif anda adalah seperti gelombang kemungkinan. Selagi anda tidak menyedarinya, selagi anda terhanyut di dalamnya, ia mengawal realiti anda. Tetapi saat anda mengambil peranan sebagai pemerhati yang sedar, saat anda berkata dalam diri, saya sedang memerhatikan fikiran kerisauan sekarang, atau saya sedang merasakan emosi kesedihan dalam badan saya, sesuatu yang ajaib berlaku. Anda tidak lagi menjadi fikiran atau emosi itu. Anda adalah kesedaran yang memerhatikannya. Dengan melakukan ini, anda menarik tenaga anda keluar daripada program automatik tersebut. Anda memutuskan kitaran reaksi bawah sedar. Ini adalah langkah pertama untuk menuntut semula kuasa anda. Latih diri anda setiap hari. Ambil beberapa minit untuk hanya duduk diam dan perhatikan apa yang berlaku di dalam diri anda. Jangan cuba mengubahnya.
Jangan menghakiminya, cukup perhatikan. Dengan amalan yang konsisten, anda akan mula mencipta jurang antara rangsangan dan tindak balas. Dalam jurang itulah letaknya kebebasan dan kuasa anda untuk memilih tindak balas yang baru, yang selari dengan masa depan yang anda inginkan, bukan masa lalu yang ingin anda tinggalkan. Sekarang mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh. Apabila anda mula mengamalkan peranan sebagai pemerhati, anda sebenarnya sedang beroperasi dari satu tahap kesedaran yang lebih tinggi. Anda bukan lagi hanya jasad fizikal yang bertindak balas terhadap persekitaran. Anda adalah medan kesedaran yang berinteraksi dengan medan kuantum. Medan kuantum adalah satu lautan tenaga dan maklumat yang tidak kelihatan, yang mengandungi semua kemungkinan realiti. Setiap potensi wujud sebagai gelombang, kebarangkalian dalam medan ini. Realiti yang anda alami sekarang hanyalah salah satu daripada kemungkinan yang tidak terhingga yang telah anda pilih secara sedar atau tidak sedar melalui frekuensi tenaga anda. Masalahnya, ramai orang berada dalam keadaan yang kita panggil sebagai ketidakselarasan ataupun incoherence. Fikiran mereka mahukan sesuatu, contohnya kesihatan yang baik. Tetapi emosi mereka sentiasa berada dalam keadaan stres dan kerisauan. Dan tindakan mereka pula mungkin tidak menyokong kesihatan, seperti pemakanan yang tidak sihat. Apabila fikiran, emosi dan tindakan anda tidak selaras, anda menghantar isyarat yang bercampur baur ke dalam medan kuantum. Getaran anda menjadi tidak koheren, seperti siaran radio yang tidak jelas. Akibatnya, realiti yang anda cipta juga menjadi kelam kabut dan tidak menentu. Inilah punca sebenar kekacauan yang anda alami. Ia adalah cerminan kepada ketidakselarasan dalaman anda. Sebaliknya, apabila fikiran anda jelas tentang apa yang anda mahu dan anda dapat menjana emosi yang sepadan dengannya, seolah-olah ia sudah berlaku, seperti kegembiraan, kesyukuran atau kelegaan, dan tindakan anda juga selari dengan niat itu, anda mencipta satu gelombang tenaga yang koheren. Isyarat anda menjadi jelas dan kuat. Inilah yang membolehkan medan kuantum untuk menyusun semula realiti di sekeliling anda agar sepadan dengan isyarat koheren yang anda pancarkan. Ini disokong oleh bidang epigenetik yang menunjukkan bahawa keadaan emosi kita boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu, membuktikan bahawa kesedaran kita benar-benar mempengaruhi jasad fizikal kita pada tahap yang paling asas. Jadi, tugas anda adalah untuk mencapai keselarasan dalaman. Selaraskan fikiran, emosi dan tindakan anda dengan realiti yang ingin anda cipta. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan amalan ini dalam kehidupan seharian anda yang sibuk? Kuncinya adalah melalui niat dan ritual kecil yang konsisten. Mulakan hari anda bukan dengan mencapai telefon bimbit, tetapi dengan beberapa minit untuk diri sendiri. Sebelum anda bangun dari katil, tetapkan niat untuk hari itu. Tanyakan pada diri anda, siapakah saya mahu menjadi hari ini? Apakah frekuensi yang saya mahu pancarkan? Kemudian, luangkan masa untuk benar-benar merasai emosi masa depan yang anda inginkan itu. Rasakan kesyukuran seolah-olah doa anda telah dimakbulkan. Rasakan kelimpahan seolah-olah akaun bank anda sudah penuh. Rasakan kasih sayang seolah-olah anda dikelilingi oleh hubungan yang harmoni. Tahan perasaan itu selama beberapa minit. Dengan melakukan ini, anda sedang menentukur badan dan minda anda kepada frekuensi realiti baru itu sebelum hari anda bermula. Sepanjang hari, jadikan amalan kesedaran sebagai tabiat. Apabila anda berasa tertekan atau cemas, ambil jeda. Tarik nafas dalam-dalam dan kembali kepada peranan sebagai pemerhati. Ingatkan diri anda, ini hanyalah tenaga lama yang cuba dilepaskan. Saya selamat, saya memilih untuk kembali kepada frekuensi kasih sayang dan kepercayaan.
Anda boleh menggunakan penggera pada telefon anda untuk mengingatkan anda setiap jam supaya berhenti seketika dan memeriksa keadaan dalaman anda. Semakin kerap anda melakukan ini, semakin mudah untuk anda tidak terhanyut dalam drama luaran dan kekal berpusat pada frekuensi pilihan anda. Sekarang, saya ingin mengajak anda untuk turut serta. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu tanda sinkronisiti atau kebetulan yang bermakna yang pernah anda alami. Mungkin anda terfikir tentang seseorang dan tiba-tiba mereka menelefon atau anda melihat nombor yang sama berulang kali. Tanda-tanda ini adalah petunjuk dari medan kuantum bahawa anda mula berada dalam aliran dan keselarasan. Jom kita kongsikan dan inspirasikan satu sama lain. Sudah tentu dalam perjalanan ini akan ada hari-hari di mana anda berasa ragu-ragu. Akan ada hari di mana anda kembali kepada corak lama, di mana kekacauan terasa terlalu hebat untuk diatasi. Ini adalah sebahagian daripada proses. Adalah sangat penting untuk anda tidak menghukum diri sendiri apabila ini berlaku. Keraguan dan kemunduran adalah ego dan minda separa sedar anda yang cuba menarik anda kembali ke zon selesa yang dikenali. Ia seperti sistem imun psikologi yang melawan jangkitan perubahan. Apabila keraguan muncul, lihat ia bukan sebagai tanda bahawa proses ini tidak berkesan, tetapi sebagai tanda bahawa anda sebenarnya sedang berubah pada tahap yang begitu mendalam, sehingga program lama anda mula berasa terancam. Bagaimana untuk menstabilkan diri anda dalam keadaan baru ini? Pertama, amalkan belas kasihan terhadap diri sendiri. Bercakaplah kepada diri anda seperti anda bercakap kepada seorang kawan baik yang sedang melalui masa sukar. Kedua, kuatkan kepercayaan anda. Kelilingi diri anda dengan bahan-bahan yang menyokong pandangan dunia baru ini. Baca buku, tonton video, dengar podcast yang mengingatkan anda tentang kuasa sejati anda. Ketiga, amalkan kesyukuran secara radikal. Walaupun keadaan di luar kelihatan suram, sentiasa ada sesuatu untuk disyukuri. Kesyukuran adalah salah satu cara terpantas untuk meningkatkan frekuensi anda. Buat senarai kesyukuran setiap hari. Dan yang paling penting, belajar untuk menyerah dan percaya. Ini mungkin yang paling sukar. Kita diajar untuk mengawal, merancang dan memaksa sesuatu berlaku. Tetapi dalam dunia kuantum, penciptaan berlaku melalui penyerahan. Anda menetapkan niat yang jelas, anda menyelaraskan tenaga anda, dan kemudian anda melepaskan bagaimana atau bila ia akan berlaku. Anda percaya bahawa kebijaksanaan yang lebih besar sedang mengatur segalanya untuk kebaikan tertinggi anda. Penyerahan bukan bermakna putus asa. Ia adalah keadaan kepercayaan aktif. Anda melakukan bahagian anda dengan menguruskan tenaga dalaman anda dan anda membiarkan alam semesta melakukan bahagiannya dengan mengatur peristiwa luaran. Kepercayaan inilah yang mengekalkan frekuensi anda tetap tinggi walaupun di tengah-tengah ketidakpastian. Kesimpulannya, kekacauan yang sedang anda alami bukanlah satu sumpahan. Ia adalah satu jemputan. Ia adalah jemputan untuk anda sedar daripada lena, program bawah, sedar dan mula mengambil bahagian secara aktif dalam penciptaan realiti anda. Setiap cabaran adalah satu peluang untuk melepaskan sebahagian daripada diri anda yang lama, yang tidak lagi relevan, dan memberi ruang kepada versi diri anda yang lebih hebat untuk lahir. Anda sedang melalui satu proses penentukuran semula, satu peningkatan sistem operasi dalaman supaya anda dapat menjalankan perisian realiti yang baru dan lebih baik. Perjalanan ini memerlukan anda untuk melihat melampaui apa yang mata kasar anda nampak dan mula merasa dengan hati anda. Ia menuntut anda untuk mengalihkan fokus daripada masalah di luar kepada kuasa di dalam. Ingatlah prinsip-prinsip utama ini. Anda adalah tenaga, bergetar pada frekuensi tertentu. Frekuensi anda mencipta realiti anda.
Kekacauan adalah proses pembersihan tenaga berfrekuensi rendah. Minda saya para sedar anda perlu diprogramkan semula. Anda melakukan ini dengan menjadi pemerhati yang sedar, memilih fikiran dan emosi baru, dan mencapai keselarasan dalaman. Melalui amalan harian yang konsisten dan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi, anda menstabilkan diri anda pada frekuensi baru ini. Jangan takut pada ribut. Belajarlah untuk menari di tengah-tengahnya kerana anda tahu ia sedang membersihkan laluan untuk pelangi yang indah. Anda bukan bangsa keadaan. Anda adalah arkitek realiti anda. Kuasa itu sentiasa ada di dalam diri anda, menunggu untuk diingati dan diaktifkan. Panggilan terakhir untuk anda hari ini adalah untuk membuat keputusan. Buat keputusan sekarang bahawa anda sudah selesai menjadi produk masa lalu anda dan anda bersedia untuk menjadi pencipta masa depan anda. Komitedlah kepada kerja dalaman ini. Jika video ini memberi inspirasi kepada anda, tekan butang suka, kongsi dengan seseorang yang mungkin memerlukannya, dan langgan saluran ini untuk terus menyokong perjalanan anda dalam mengingati siapa diri anda yang sebenar. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya.